dimainkan. Macam boleh nampak kat depan ni. Tahu tak ni animasi apa? Tahu Ni ni Friends. Jadi awak kena pass bola ni pada rakan-rakan awak. Dan bila muzik tersebut dihentikan, orang yang memegang bola tu kena jawab soalan. Soalan awak pula, cikgu akan spin soalan lah. Ada banyak soalan di sini. Boleh? Boleh. Faham? Faham. Lepas habis kita ada aktiviti seterusnya. Boleh kita mula? Boleh. Boleh. Okey. Pada rakan, kalau muzik diberhentikan, jangan balik bola, jangan laju-laju. Faham? Faham. Okey. Boleh juga tengok gambar-gambar ni kalau boleh faham apa tajuk kita hari ni. Bola daripada siapa? Hamizah. Okey, cikgu kita akan spin untuk dapatkan soalan untuk Hamizah. Soalan untuk Hamizah. Okey, apakah kaum yang tinggal berhampiran dengan rumah kamu, jiran awak? Ada kaum apa? Kaum India dengan Cina. Selain tu, hanya itu sahaja. Pernah bertegur dengan mereka? Pernah, kadang-kadang mereka bagi saya makanan. Okey, boleh pas mula bola bila nak cikgu mulakan lagu. Yang lain boleh juga tengok animasi. Okey, bola daripada siapa? Ainon. Saya. Tengok salah apa untuk Ainul pula. Apakah perayaan yang disambut oleh kaum Melayu? Hari Raya. Hari Raya. Tak lama lagi Raya, betul tak? Betul. Dah beli baju Raya dah? Dah. Okey. Kita akan teruskan, okey? Lagi sikit lagi, beberapa pusingan. Bola daripada siapa? Hamizah. Okey, Hamizah. Kita tengok soalan untuk Hamizah. Bagaimanakah cara kita menunjukkan rasa hormat terhadap budaya rakan? Rakan awak mesti ada kaum lain, agama lain kan? Dalam kelas ni pun kita ada beberapa rakan kaum lain dan beragama lain. Macam mana cara awak nak tunjuk yang hormat terhadap budaya dia? Tidak menghina. Tidak menghina. Boleh bagi contoh yang lebih spesifik? Okay, contohnya macam awak sekarang berpuasa, betul tak? Jadi ada rakan yang tak berpuasa. Macam mana kita nak hormat rakan yang berpuasa? Tak makan depan dia. Tidak, tak tu makan tu urusan masing-masing, tapi jangan tunjuk pada rakan yang berpuasa. Faham cara awak? Faham. Hormat. Okay. Bola daripada siapa? Saya. Tengok soalan untuk Ainul. Apakah perayaan yang disambut oleh kaum India? Deepavali. Pernah tak merasa suasana, pernah tengok rumah jiran ke waktu Deepavali? Pernah. Pernah. Apa situasi atau suasana semasa perayaan mereka? Rumah berwarna-warni. Lagi? Ada workshop ke ada? Ada. Ada. Pernah dijemput tak untuk pergi rumah rakan? Tak pernah. Nanti rakan yang lain boleh jemput. Okey. Tadi awak semua ada tengok muzik pas bola tadi. Awak ada tengok tak? Video cikgu tayangkan
apa? Ada budaya Kadazan. Ya, ada campur budaya kaum India, Kadazan dan mereka menunjukkan alat muzik kaum masing-masing. Jadi apa dapat faham tak apa tajuk kita pada hari ni? Dapat. Dan ada gambaran kan tajuk kita hari ni pasal apa? Ada, dah ada. Cari pasal budaya kaum Lain. budaya yang ada di Malaysia. Sebelum tu cikgu nak tanya, ada berapa agama atau kaum yang awak tahu ada di Malaysia? Boleh bagi tahu tak? Tiga. Ada tiga. Cik boleh bagi tahu? Buddha. Lagi? Kristian. Lagi? Islam. Hindu. Okay. Kadazan, dusun, kita ada banyak. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut tentang budaya mereka. Sebelum tu cikgu nak awak tengok video ni elok-elok. Cikgu akan tanya soalan berdasarkan video ini. Okey. Begitu indah kehidupan kita. Kepelbagaian budaya membentuk perpaduan. Cina Melayu, India, bangsa hidup Melayu, Cina Melayu hidup. Sarawak, Selangor, Melaka, Terengganu, Johor, Derita dan Kelantan. Perak, Umar Cina. Hari Raya Aidilfitri, Christmas, Raya Haji, Tahun Baru Cina tanpa sokong. Amalan hidup yang bermuafakat dan tidak bergejolak dapat membentuk Kaum apa ni kalau awak tahu? India. India.